Dia punya bau tu tak tahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni depan saya bawa rebus ayam buah kulim yang original. Ayam buah kulim ni, so dia direct ataupun dia bukan ekstrak. Dia buah yang original kita rebus dan kita dia punya bau tu tak tahan. Nak minum dia tak boleh nak saya tak boleh nak synchronize. So hari ni kalau tak percaya, tuan-tuan boleh rebus dan minum, tengok rasa dia macam mana. Dia rasa macam petai dan campur bawang putih. Kalau kencing satu rumah boleh bau. So hari ni kita formulakan kopi buah kulim. Kopi buah kulim ni dia membantu untuk boleh mengurangkan sakit buah pinggang, sakit darah tinggi, kencing manis dan sebagainya. So dia ada dalam satu gelas dan dia ada pemanis stevia dan bukan guna gula putih. Tak bau pun sebab dia dah diekstrakkan. InsyaAllah selamat diamalkan. Okay, ada kelulusan pengkelasan minuman daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Kopi buah kulim yang sekarang ni dah terjual beribu-ribu pack satu hari dan insyaAllah membantu pada masalah yang saya sebutkan. Amalkan pagi sekali, petang sekali. Yang mana tak ada energi, tak ada tenaga, insyaAllah dia membantu sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.